Hai korang, okey hari ni kita di Aeon. Hari ni kita nak buat konten video tentang pemakanan untuk orang PCOS bersama dengan Mai. Hai korang. Okay, so jom hari ni kita orang bawa dengan korang apa makanan yang orang PCOS boleh makan dan tak boleh makan. Betul. Sementara tu kita pusing-pusing dulu. Kita dah shoot one to shoot. Kita tengok Mai ni beria betul. Ya, bukan senang nak cari makanan sihat untuk orang PCOS ni sebenarnya. Lepas tu kan kita dah settle shoot tentang makanan sihat, kita pergi ke makanan yang tak sihat pula. Korang tengok, mesti korang nak tahu apa makanan yang orang PCOS sebenarnya tak boleh makan. Okey, kita dah hampir selesai dah ni. Kita nak pergi bayar kita punya makanan bersama dengan Mai. Semua ni Anis yang bayar. Okay. Tak apa, nanti kita claim dekat bos Siapa yang makan Maggi tu? Tak elok tau. So korang stay tune untuk video kita yang seterusnya. Okay. Okey, tunggu nanti tau. Bye-bye.